welcome back to my channel Putra, and today kita akan bermain Baby in Yellow. Bunda berpakaian baju kuning. Nak kata bunda ke baby sebenarnya? Baby lah, senang kan? So, saya rasa korang dah tahu game ni macam mana. Yang ni saya ambil versi update tau. Macam-macam, the complete. So, mesti auto seram. So jangan buang masa lagi, kita start. Okay. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to meet him and put him to bed. Easy peasy. Bahasa Melayu tapi yang ni tulisan bahasa Inggeris. Lain macam babysitter. Saya tak nak jaga baby, nanti dia akan pukul saya. Lain macam grafik macam glitch macam tu. Apa benda ni? Air ke? Tengok dulu. Setting tak ada. So tak apalah, kita teruskan lah. Oh, kat sini boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Indon ada korang. Okey, tak apa. Jom teruskan. Apa benda ni? Ini mesti yang untuk sama Christmas tu. Betul aja. Dia tak boleh buka. Hello. Hello. Ni hanya yang ada repen. Tak boleh buka. Ambil basuh ke? Yes, dapat kunci. Ambil sana. Ini kunci saya. Saya nak buka. Ya. Hai baby. Okey. Start malam 1 Masa untuk tidur. Adakah itu yang awak fikirkan? Mesti ada pemakaian Oh, boleh tukar baju dia. Tapi topik utama kita hari ni, kita kena pakai baju kuning dia juga. Jom. Ada kedai barang lain macam. Si ada pilih bob. Tengok pilih bob. Oh, nampaknya dia ada ni ada chapter baby, anak dan kucing. So agak lama juga nanti nak habiskan game ni. Tak apa, kita start dulu macam mana slow. Okay, malam 1. So ke baby. Okay. Hey baby, nak makan? Tak boleh makan. Jom. Oh, kenapa macam ni kakak? Enakan pipe. Oh. Terletak pula kat situ Yelah. Tersalah lah. Ambil ni. Ambil botol. Makanannya siap ada bawang-bawang. Nak masak apa ni? Keju semua. Nyam. Wah, siap ada kotak telur pakai. Nak masak ke? Baby bukannya boleh makan banyak-banyak. Yang betul event untuk Christmas Kotak apa ni? Kotak mainan untuk jiwa. Kena kumpul kunci lah korang. Saksi Ali.
Haters, cara untuk membaiki apa benda tu. Boleh tu tak? Jiwa bebas. Mantap. Dapat jumpa. So, kau nak kena kumpul benda tu. Ambil ni. Dah minum susu perak pula. Duduk sini diam-diam. Ya. Selamat jumpa lagi. Lah, macam mana boleh ada kat sana? Sini. Jangan gerak lah. Bayi busuk. Mana pampers dia? Pampers je selai tau. Ada pun. Senyum pula. Jom tidur. Bawa ke katil. Ini bukan kursi. Tengah atas lah. Tut. Tak boleh buka. Alamak, pintu ni boleh buka lah. Ni bilik basuh. Kambing beri. Masuk duduk tidur. Tidur. Cari buku. Alamak, cari buku cerita. Jom. Alamak, putera dan kucing. Asal nama saya. Jomlah, saya bacakan. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, Said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a Contohnya mistake I jahat. made. Saya tak The jahat. cat cried out. Buku I ni should jahat. never have brought him here. Okey, habis. Mantap. Ya, sudah tidur. Ye. Mana Jom, tutup pintu. Okey, tunggu kat sofa. Tunggu mak bapak dia balik. Santai is pantai. Lain macam. Oi, mau duduk dah nak tidur. Harga 46 kupang. Oi. Alah, ada lagi. Apa lagi? Macam mana agaknya? Siapa suruh tak tidur? Pintu auto buka. Lain macam. Cek kereta api lagi. Tak ada. Baby, mana? Baby. Oi, macam mana boleh kat bawah? Sinilah. Jangan macam-macam. Duduk sini. Tak nak. Patung.
suka patung apa? Kucing, anak, Mimiri. Dia suka kucing kan? Nah, ambil. Okey. Tup. Jom tengok lagi. TV. Oi. Kenapa buka lagi pintu? Tadi tu. Tutup balik. Santai. Memang channel sama ke? Mantap. Dah masuk bab 2. Okey. Budak. Tengok belakang. Saya beritahu awak jangan buat macam tu. Demikian tu macam hantu. Tak apa. Kita mulai lagi. Malam kedua pula. Okey, kali ini ambil botol air putih bersih. Makanan. Oi. Baru tutup. Dah tutup balik. Mana botol susunya? Alah. Terkunci pula. Jangan main-main. Saya ada pinggan ni. Tak boleh pula. Jumpa kucing. Dia so high. Senyuruk. Buku untuk napkin. Alamak, saya dah pakaikan napkin dah pun. Pampers dia. Kenapa terapung tu? Bila masa ada kat sini, tadi bukan tak ada ke? Aduh. Minumnya berak. Relax lah. Alah. Duduk diam-diam. Oi. Lari. Siap ada mata. Duduk diam-diam. Oi. Nak ke mana? Ingat tak tahu ke? Oi. Ke mana pula? Tak ada. Takkan di atas kot. Alamak. Oi. Lari. Oh. Ni cabang pula. Oh. Relax. Kuat. Alamak. Jumpa lagi. Buka. Jumpa lagi. Lain macam bunyi. Jumpa kunci lah korang. Kunci tu tak apa. Tak apalah. Ini bilik ni bukan kunci ke? Milik mak bapak dia ni. Relax.
Kenapa lukisannya macam ni? So scary. Duduk diam-diam. Baby, dah dapat dah. Dah dapat dah napkin yang pampers yang busuk ni. Ya. Okey, masuk untuk tidur. Oi. Mau pegang dia dah lari dah. Relax lah, abang baru nak gurau. Okey, jom. Ting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Duduk diam. Tidur. Tak boleh tidur. Muka yang sama lagi. Muka yang sama lah. Muka anak pula. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed she must be stopped. Oi! Relax lah. Kiranya dia tak suka anak. Dia tak suka rabbit. Dia suka kucing. Nak ambil kucing. Dia tak nak. Ini kot patung dia. Ambil. Dia tak nak juga. Kena patung anak juga ke? Ambil. Tak nak. Biri. Oi. Senyum pula Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless, futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More. Now. Another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Mantap. Hehehe. Dah tidur. Pendengkur awak. Sorry korang kalau ada nampak hitam-hitam macam glitch tu, tak tahulah, mungkin gamenya kot masalah. Tak sedap macam ni kan. Tak apalah, kita tengok je lah macam mana. Kita tengok TV balik. Ya. Siapa tekan lonceng? Ya. Saya buka pintu. Saya tak order. Siapa order? Anak patung tu boleh ke bawah Pintu tutup. Nanti orang masuk. Dah koyak dah. Baby. Kunci. Jomlah tengok. Apa tu? Kepalanya kau mata je. Tak lelap lagi.
Okey, kita dah masuk malam ketiga korang Selamat malam, mimpi indah. Saya akan tunjuk awak mimpi saya. Alamak, macam makin seramnya bunyinya. Tengok TV lagi. Yes. Masa tu. Oh. Terkejut saya bunyi peti. Baru nak tengok TV. Ya, saya datang. Wow, kenapa? Okey dah. Duduk diam-diam tu. Tak nak tengok lagi. Mungkin roti bakar keju. Cik makan nak makan apa? Ni dah. Vacuum Lain macam. Jom. Roti. Letak roti. Letak keju. Cheese. Letaklah ni sikit ham. Ni cendawan sikit. Sedap. Bawang. Saya dah ambil semua je lagi. Jeruknya macam tu je. Okey, roti. Okey, bakar. Oi. Meletup feed me. Apakah? Okey. Buka. Hai. Asal jauh. Maybe. Oi. Sejuk. Gelap. Sodak ya. Betul-betul dalam chiller Alamak. Kamu raksa. Alamak. Berkecah tempat dia. Alamak. Saya baru tahu freezer macam ni. Dalam dia macam ni. Siapa ni? Sama je pusingnya. Jumpa pun. Okey. Cik jangan keluar. Tak ada. Ayam Oi. Jangan mati. Okey, sini. Ni pintu dia. Mantap. Hai. Tak boleh buka. Okey. Alamak. Mata babynya lain macam. Ya.
ke? Tak ada Relax lah. Abang baik. Adik baik kan? Ya. Okey, jom tukar pampers. Oi. Alamak, dia dah suka main Jabbar pula. Pecahkan kaca. Alamak. Oi. Relax. Pecahkan kaca. Oi. Relax. Mana kau baby? Relax. Kau tersangkut terus. Jom tidur terus Baby betul-betul kena rasuk Jom tidur. Oi, relax. Apa tu? Relax lah. Betul-betul terbang. Ui. Aduh, macam mana ni? Ada akar kat situ. Itu dia dah mati. Kunci. Macam mana ni? Ambil ni. Seram. Alamak. Relax. Suka itik tak? Suka kucing kan? Kucing. Ini tak nak. Ambil. Tak nak juga. Alamak. Kunci ni tak boleh lalu. Masih ada something. Trek kereta api tak boleh ambil. Baju buku cerita pun tak boleh. Tutup pintu. Apanya? Kambing mibiri. Mibiri. Okey. Alamak, dia tak nak. Kotak mainan. Kereta api. Okey. Letak kereta api. Alamak, dia tak nak lah. Apa Relax turunlah. Kenapa terapung? Jangan nak terapung. Apa benda nak kena Anam. Suka anak kan? Ambil bayi. Boleh pun. Letak balik. Okey. Dikunci terus dikunci. Tak patut yang betul. Kambing. Nampak kambing mata kuning Betul aja. Kambing dan biri-biri. Jom saya baca. It
was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. Rasanya The wind ni it blew and blew. Oh no! Ni dalam buku ni watak ni rasanya baby ni kot. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." Whoa. "I'm thirsty," said the prince. So the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince. So the sheep changed his clothes. "I'm tired," said the prince. "Let me count you. 1, 2, 3. 3. Just one more thing," Alamak. said the prince. "Before I drift Makin to sleep." seram He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. "Come join me in my dreams and stay forever." Tak nak in my join. Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. Kok suaranya lain macam ni. Alamak. Wow, teleport ke mana ni? Wow. Good night. Selamat pagi, selamat malam. Agak meresahkan juga. Dah masuk scene 2. Okey. Korang, saya rasa video saya akan stop dulu sampai di sini dulu. Kita akan sambung Baby in Yellow ni untuk aksi kedua untuk next time. Korang kena tunggu tau. Saya akan update juga. So, hope korang enjoy macam mana. So, kita akan berjumpa lagi. Bye-bye.